Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini adalah pertama kali kita akan beri penerangan tentang ini hari dinar atau dinar dan dirham, penggunaan dia dan status dia sebagai bantu wang syariah. Dan ini pertama kali kita mengadakan sesi ini. Kita telah berhijrah daripada masjid ke pasar. Dua-dua ni adalah penting bagi umat manusia. Yang pertama, masjid kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, dan lepas itu kita turun ke pasar. Sebab pasar ini adalah yang kita gunakan tiap-tiap hari untuk menggunakan kita punya transaksi, yang mana dalam bahasa kita adalah muamalah. Jadi apa-apa yang kita belajar di masjid itu kita tidak lupa, atau kita tidak lupa tentang masa kita di masjid di pasar. Sebab pasar ini adalah Rasulullah SAW kata adalah sebagai sedekah. Kita sekarang berada di kawasan sedekah, di mana dianya mesti ada undang-undang dia, dan mesti ada cara-cara dia yang mana kita boleh bertransaksi dengan apa, supaya kita tidak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ketahui, pasar ini akan dibagikan kepada pihak-pihak yang akan membangunkan. Tapi pasar ini adalah seorang ramai. Sebab kita kata tadi, pasar adalah untuk sedekah. Dia sedekah. Sebab Rasulullah SAW berkata 9 daripada 10 sumber rezeki adalah daripada perniagaan. Dan di sinilah tempat-tempat yang mana rezeki itu boleh didapati. Inilah punca tempat rezeki, ya. Dan kalau pasar ini diberikan kepada pemaju-pemaju, maka pemaju-pemaju itu sajalah yang akan mengaut keuntungan. Jadi kita tak boleh beri, ya, pasar ini, sumber rezeki ini, sumber tempat perniagaan ini diberikan kepada pemaju-pemaju. Kita harus mempertahankan tempat ini, dan kita harus mempertingkatkan cara penggunaan pasar ini. Kita hendakkan pasar ini menjadi pasar bebas, di mana setiap orang boleh berniaga tanpa diganggu gugat. Dan kita juga akan perlu mengingatkan bahawa dalam Quran Allah telah mengatakan tijaratun antara minkum, bermakna berniaga dengan reda meredai, suka sama suka. Dan ini juga termasuk dengan penggunaan mata wang yang kita suka sama suka. Sebab sekarang kita telah dipaksa gunakan satu perkara yang dipanggil legal tender, yang mana adalah satu tender paksaan, ya? Yang mana kita tahu nilai dia adalah tidak ada kestabilan. Nilainya demi hari, demi masa, demi saat akan menurun. Jadi di sini kita nak memperkenalkan tentang macam mana kita nak memajukan pasar ini, dan juga kita nak menunjukkan bahawa dengan menggunakan dinar dirham ini, kita boleh mempertingkatkan lagi kegunaan pasar, dan juga membawa orang kepada keadilan, dan membawa orang kepada keredaan, dan juga membawa kita kepada rezeki yang halal. Sekian, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh.